IG feed korang bersepah, jangan risau, sekarang Instagram dah ada pre-order grid. Kalau sebelum ni nak susun semula feed IG korang, korang hanya ada dua pilihan saja, iaitu padam ataupun repost balik konten daripada awal, dan benda ni memang leceh sebab boleh hilangkan komen dan juga engagement. Tapi sekarang Instagram dah ada features baru, iaitu reorder grid. Fungsi ni membolehkan korang susun ataupun ubah kedudukan post dalam profil korang tanpa perlu padam ataupun repost semula. Maknanya korang boleh susun feed korang ikut tema, warna ataupun letakkan konten yang penting dekat bahagian paling atas. Nak guna features ni senang je. Korang pergi kat Instagram, kemudian pilih gambar dan tekan lama-lama, kemudian korang pilih reorder grid. Lepas tu korang dah boleh susun feed ikut tema, warna, konten dan sebagainya. Kalau korang content creator, business ataupun mungkin orang yang jaga estetik feed dekat IG korang, fungsi ni boleh bantu buat profil korang nampak kemas dan juga nampak lebih profesional. Sejujurnya features ni sepatutnya dah ada waktu Instagram mula-mula diperkenalkan. Tak pasti kenapa Instagram ambil masa yang terlalu lama untuk perkenalkan features ni. By the way, kalau korang dah cuba features ni, cuba korang komen dekat bawah.